Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni saya just nak buat sikit sharing. Saya start daripada $5, sekarang dah jadi $15. So, pagi ni kita nak buat sikit research pada pukul 6.16. So, bot ni, dia signal dah siap. Dia hanya untuk order saja. Tapi dalam signal pun kita boleh cari setup untuk kita buat semi auto dan kita buat profit 100% ataupun 50% satu setup. Right. So sekarang kita ada harga real time. Kita ada duit saldo 15 dan ni signal strategi terkini. Right, nanti kita akan tukar sikit lah tulisan dia signal. Alright, status perdagangan terkini, konfigurasi bot lengkap. Alright, ni adalah antara setup yang ada. So ada RSI, ada MACD, ada fast, ada active KDJ, ada Bollinger Windows, ada MA crossover, ada kat sini Ichimoku. So sekarang ni saya just nak tengok saja dia punya perjalanan untuk 1 minit. Alright. So ini patutnya untuk dia punya auto bot jalan lah. Right, ada orang dia 15 minit, 1 jam, 4 jam, 3 minit. Alright. So ni kita configure untuk 1 minit dulu. So apa yang kita buat setting, saya ada sikit setting saya buat macam ni. Alright, saya buat macam ni. MACD pun saya tak tukar. Saya buat ni. Kita nak tengok berapa banyak buy, berapa banyak sell. So kita buat macam ni. Kita buat macam ni, kita buat macam ni. Right. Kita buat macam ni. Cuma ni saya tukarkan dia kepada 5.26. Right. Kita nak tengok fast moving average dia bergerak. Lepas itu dekat sini saya tukar dia 1. Right. Ni saya tukar jadi 1. Right. Lepas itu dia 1 minit. Dan kita simpan setting. Right. Semua simpan setting dah configure. And then kita mulakan dia. Alright, kita mulakan dia. So saya akan tarik sekejap dia punya ni ke sini. Right. So dia punya bot satu perdagangan dia sedang update sikit. Saya sedang memikirkan macam mana nak configure. Dia boleh tally sebab kita berkaitan dengan signal. Alright. Yang ada position dia baru masuk order. So sekarang saya tak nak dia masuk order dulu semua. Buy. Kita tak nak. Kita nak ada 4 confirmation, 3 confirmation, baru dia masuk order. So ada sikit scripting tengah memikirkan. Tapi apa yang saya nak sharing kat sini, right, kita nak tengok buy order masuk. Buy dan sell ini. Kita nak buy ke sell ni 3. Contoh ni buy 1. Right. So kita cuba untuk besarkan. Kita nak cari buy yang ada 3. Alright, ni buy ni. Kita nak cari dia ada 3. Alright. So, dia akan ada setup. Akan masuk. So, nampak gayanya buy area banyak. Ni ada 3. So, kita nak macam ni. 2. Alright. So, maknanya setup ni adalah buy area. Maknanya kita pergi sini. Alright. Setup ni kita akan cari buy area. Right. So dia akan buat reversal untuk cari buy area. So kita memang dah ada buy dah dekat sini. Right, nampak? So ni adalah line yang kita jadikan dia ni adalah line MA800. Selalunya dia akan cari MA800 baru selepas itu dia akan terbang naik. So maknanya sistem ni bagi tahu dekat kita buy area. Tadi kita tengok kat sini. Dia bagi tahu kat kita 2 kali buy. Right. So kat sini dia bagi tahu ada 1 buy. Belum ada sell lagi bagi tahu. Semuanya adalah buy. Maknanya ke semua dia bagi tahu dia adalah buy area. 2 kali buy lagi. So kita hanya cari buy lah.
untuk pagi ni. Dan apabila dia telah berada di sisi buy, alright, kita akan macam ni, saya buat buy area, alright. So untuk kita biarkan setup ini, right, selepas ini dia akan naik buy area, right. So itu adalah yang kita setup, right. Kita bukan untuk sekejap punya setup, kita nak cari satu setup yang kita boleh tenang, dia boleh terbang terus ke atas, right. So selalunya dia tak beli buy dekat sini, buy tak. Kita cari satu setup yang kita boleh ambil buy area. Dan sebab ni adalah futures, dia ada dia punya gap. So kita nak control dia punya gap. Jadi that's why kita cari satu teknik yang dia ada beberapa indikator mengatakan dia apa, right. Dia buy. So dia mengatakan dia apa, right. 2 kali dia bagi tahu signal buy, right. So 2 kali signal buy, right. 2 kali signal buy, right. 2 kali signal buy, maknanya tak ada sell, right. 2 kali juga signal buy, right. So kita tengok kepada terjadikan ni sebagai signal dahulu. Alright, dan saya sedang mengkonfigurasikan sikit lagi perdagangan dia. Ada sikit error, saya dah siapkan tetapi masih lagi error berkaitan dengan signature. Right, cuma mungkin kita ada menghantar kepada feedback kepada BingX untuk solvekan dia punya signature. Right. So, apa yang akan berlaku, buy area akan mengatasi. So, ni adalah 3 crow ni dah datang pagi-pagi. Maknanya dia nak main dekat atas. Cuma kita perlukan sedikit masa, right, untuk dia pergi ke area profit di bahagian atas ni lah. So, kita cari mungkin 30% ke 50%. Awal pagi kita masuk 6 lebih. Lepas tu kita boleh pergi kerja. Alright, kita boleh monitor melalui online sahaja. Sebab apa? Sebab scripting dah bagi tahu dekat kita, alright, ini adalah area buy area, alright, tidak ada pun satu masuk sell. So ni adalah buy area session. So ni akan tunjuk kat sini buy area, semua sama macam ni, right, buy area. Dan kalau kita tengok dekat sini, right, dia akan ada buy area nanti sekejap lagi. So biarkan dia dulu dalam keadaan yang macam ni. So kalau kita tengok perdagangan dia, right, dia masih lagi buy area dan dia ada sales area. So datang sales area satu, right. So ni adalah antara setup yang kita cuba untuk fahamkan. So ni adalah sesi 1 minit, right. Apabila kita tukarkan, nanti kita akan tukarkan setting ini, right. Sebagai contoh, kita pausekan dia, right. Kita tukar setting dia sama tetapi kita nak 15 minit. Nanti kita akan configurekan setting ini 15 minit dan kita akan mula bot. Dia akan membaca setup 15 minit, right. So dia akan baca setup 15 minit. Right. So kita tahu tadi buy area banyak, kita dah masuk area buy, right. Dia masuk sell tu adalah hanya pancingan sahaja. Itu biasa dalam kita punya sistem bot, right. Kita tengok kat sini, alright. So Fahmi dia bagi tahu sehari hanya ada satu saja, buy area tadi ada 2. So, kita akan tengok nanti dia punya pergerakan, right. So buy area. Kalau kita tak nak tengok yang lain, kita tengok RSI pun dah cukup dah, right. So RSI ni bawah daripada 30, dia adalah buy area, right. So 2 buy, 1 sell. Maknanya 2 signal buy, right, 1 signal sell. So kita ambil signal yang banyak tadi tu, banyak dia adalah buy signal. So ni benda ni sangat penting untuk kita faham, right. So dia dah duduk dalam
touch darat dekat line MA 800 banyak kali. Alright. So sekarang dia akan bermain di atas ini. Sekejap lagi sedikit lagi kita on profit dekat atas ni. Area ni sekejap lagi ada on profit. So 6.26 ni, right, saya dah boleh tenang dan saya biarkan dia setup ini. Kalau kita tengok 15 minit, setup ini akan buat satu setup reverse ke atas untuk mencari Bollinger di atas. Dan 15 minit, dekat 5 minit pun dah duduk dalam position yang macam ni. Right, dia hanya perlu lepas line purple ini, maknanya dia akan buat pertukaran arah daripada 1 tadi dah jadi negatif 82. Right, so sekejap lagi kita akan pastikan dia akan terbang. Mungkin dia akan jadi macam ni lah. So dia akan ada area sini. So jadi kita buat macam ni, duduk di sini. Ini adalah TP dia, right? Sekejap saya buat. So ni adalah TP dia, right? Kalau saya menggunakan setting ini, alright, kita pergi di sini, alright. So ni adalah antara level yang dia kena lepas, merah, kuning, hijau. Alright, di atas ni adalah setting yang dia patut lepas, dan sekiranya dia lepas line, kita bagi tahu base line ini, dia akan bermain di atas. Maknanya hari ni, alright, sekiranya dia candle ini lepas line yang saya ada warna biru ini, dua warna biru ini, right, on profit pergi di sini, dan dia akan lepas, dia akan pergi cari 168 di area di atas ini. 173 area di sini. Sekejap. Right. So satu lagi area di sini. Alright. So ini adalah level yang dia kena lepas. Right. So maknanya dia akan bermain di area 38 balik. Sekarang dia adalah 36. So hari ni SUI USDT ni dia kena paskan dekat area sini. Sekiranya dia tak pas di sini, kita akan buat stop loss bahagian area bawah ini. So kita punya profit, kalau dia pas, dia akan bounce ke atas, dan kalau dia turun ke bawah, ini adalah area stop loss dia sebab dia liquid di sini. So itu sahaja untuk kita punya hari ini, right? Kita tahu dah 1 minit dia dah touch kita punya MA 800. Ini adalah area touch dia, right? Dan kita akan go through result dalam hari ini, pagi ini, right? So kita keluar pergi kerja dulu, right? Nanti kita akan hantarkan screenshot di dalam kita punya Facebook, right? Itu saja. So dia dah buat support, alright? Dia dah buat support. Dia dah buat satu lagi support, alright? So maknanya dekat sini ada support yang kuat, alright? Dia perlu melepas si merah ini, right? So dia perlu melepas si merah ini. Inilah area support dia, right? So kita dah ada dalam 1 minit, kita dah boleh dapat setup untuk dia pergi ke swing, dan pada masa yang sama 3 minit ini dia perlu ni adalah satu support, dan dia kalau candle ni mati dalam keadaan merah, dia akan ada candle reversal untuk dia naik ke atas. Maknanya dia akan buat rally base rally, right? Rally sikit, kita ada buat base, lepas tu dia rally lagi, right? So inilah antara yang kita tunggu, right? So kita tidak rugi banyak di bahagian bawah ini kalau dia cut tidak jadi. Tapi kalau sekiranya dia jadi, dia akan ada dalam kuantiti yang tinggi untuk kita buat profit. Terus dalam futures pada saya, alright, ini adalah antara setup selamat. Alright, ni antara yang kita cuba untuk cari sebagai kita punya profit area
Dan selepas kita dah lakukan profit, sekiranya dia lepas warna kuning, ni adalah tempat saya buat BE ataupun ini adalah area BE saya lah. Sebagai contoh, di sini balik ni tengah-tengah ini adalah area BE saya. Maknanya 36658 saya dah masuk dalam kepala minda saya apabila dia telah lepas, supaya saya tidak loss. Saya closing pun on profit. Alright, lepas tu cari setup lain. So far setup ini adalah setup buy untuk hari ini. Right, kita tengok dia perlu lepas ini secara automatik. Secara automatik kita dah on profit lah sekejap lagi. Right. So saya tak perlu risau kerana kita rugi, mungkin rugi $2. Tetapi kita profit, kita boleh ambil 10 ke $15. So maknanya itu adalah kita punya ratio untuk kita nak loss dan kita nak profit. Mana kat sini kita buat 25 punya average. Alright. So kita boleh tukar average ni untuk pergi ke mungkin 30, 31 macam tu lah. So sekarang ni kita tukar dia pergi ke 31, confirmkan dia. Alright. So ini adalah setup saya. Alright. Ini adalah cara saya. Saya menggunakan sini sebagai indikator dan melalui panel saya ini untuk kita tengok berapa banyak buy area yang datang. Alright. So ni adalah buy area yang bergerak lah. Alright. So ni tadi daripada atas ni, kita tengok yang bawah. Alright. So ini adalah salah satu setup saya. Alright. Sekiranya kita nak faham betul-betul, kita just tutup dulu bot ini. Kita dah setting. Kita buatkan dia mungkin 30 minit and configure. Saya dah setupkan balik 30 minit ni jadi jalan. So kita akan lihat setup yang 30 minit. Nanti kita akan tengok setup yang 30 minit lah, apa perjalanan dia. So itu adalah saya punya setup. Alright, yang mana setup saya buat. Right, ada sikit lagi configure yang kita nak buat lah. Right. So kita punya perjalanan setup ni, saya rasa awal tadi kita dah tengok 1 minit kita punya perjalanan telah touch 800. Right. So daripada sini dia akan touch atas daripada setup ni. Alright, kita masuk dalam futures, dia ada gap. Gap itu adalah keuntungan yang broker ambil. Dan kita nak melepasi gap tersebut, kita kena ada satu setup. Alright, kita nak pergi kepada 6.30 dalam pukul 7 macam tu. Setup kita akan boleh bagi on profit. Jadi kita akan tunggu dalam sikit. Saya nak mandi sekejap. Nanti kita sambung lagi sikit. Nanti kita akan uploadkan video ini sebagai pembelajaran. Okay, so kita punya setup telah berada dalam on position profit. Dan ini adalah layer yang dia sedang buat balik, right, untuk buat dia panggil sebagai release bearish rally lah. So dia akan ada cuba untuk buat price harga. So saya dah marking dekat sini, right. So kita dah on profit dalam 82 sen dan kita nak cari dia profit yang besar. Kita tahu dia akan pergi ke area atas ni lah. So sekiranya dia jatuh balik, dia akan cari price harga di area bawah ni, right. So apa yang kita nak kena buat, kalau kita bermain dalam keadaan yang kita tak nak rugi, maknanya kita akan letak di area sini adalah kita punya stop loss, yang mana stop loss kita masih lagi on profit, right. Macam ni lah, bila dia pergi dekat sini, dia akan ada stop loss, right. So tapi pada saya tak nak buat dia ada stop loss dengan 32 sen, right. Saya nak biar dia naik jauh sikit lah, right. So
price ni dia akan bounce di area sini dan dia akan mula touch dua line ini. Ini adalah dua line barrier yang dia kena touch lah. So, maksudnya right, kalau dia jatuh dia kena touch di area sini, right. So dalam beberapa minit kita dah on profit, right. Tapi kita tahu dia ada satu bounce, right. So ni adalah layer bounce dia kena lepas, right. So pada saya setup ini bila dia duduk di awal pagi, alright, macam kita punya time ni sebelum kita nak pergi kerja, dia akan cari buy area. Kenapa dia cari buy area? Sebab dia dah pergi pada price MA 800. Bila dia dah pergi MA 800 ni, dia akan ada bounce dan dia akan ada kita punya signal ini kita tengok, right, nanti kan dia ada buy sell dengan keadaan yang neutral, laju, tu dia akan bergerak dengan cara macam tu lah. So apabila dia dah turun, so dia akan bounce balik untuk dia cuba untuk cari buy area. So apa yang berlaku dekat sini, dia kena buat satu support, right. Dia kena cari satu support di area sini untuk dia terbang. Itu biasa dalam mana-mana setup. Apabila dia dah create support, dia akan cari momentum atas. So dia sekarang nak break di sini antara merah dan kuning. Merah telah lepas dan merah telah ada satu support dan dia ada satu support, maknanya dia nak main di atas area atas untuk lepas kuning, hijau balik. Alright, lepas itu kita punya area TP ada 1, 2, 3. Ini right, kalau dia ada sikit jauh, mungkin dia akan pergi di area-area atas ni lah. So saya nampak ada something yang pergerakan yang jauh. Alright. So kita dah on profit $1 ke atas. Alright. Kalau kita ni adalah antara orang scalper, alright, setiap $1 selalunya dekat dengan 10%, saya akan ambil 50%. Lepas tu saya biarkan dia jalan. Right. So itu style yang orang main scalper, lepas tu dia tunggu jatuh bawah balik, dia buy balik. Ni adalah area-area buy semua ni yang dah saya tanda ni. Alright, untuk hari ini. Right, ini adalah area buy, ini adalah area buy. Right. Sebab dia ada satu support yang kuat. Right. Kalau kita ambil dia punya dekat sini tak ada so, tu kita punya area lah. So kita buat arrow lah kat sini So sini adalah area buy, ini adalah area buy, right. Support yang kuat So ni adalah support yang kuat. Alright. So sekarang ni adalah satu support yang kuat. Kenapa support yang kuat? Sebab dia ada satu arrow macam ni dan dia nak fly ke atas. So dia ada 1, 2, 3, right. Yang dekat bawah ni yang paling besar lah support dia, right. So 2 support dekat sini, right. So 1, 2, 3, 4, 5 support. So dia ada 5 support dalam H1 dan dia nak cari TP dia, right. Ini adalah satu lagi area yang dia kena sampai, right. So saya dah on profit 1.30. So awal pagi dah ada gaji 10%. So saya rasa 10% itu not enough, right. Kita nak cari lagi lebih tinggi, right. So kita akan cuba untuk dia lepas daripada support. So sekarang 6.47, pukul 7 saya dah nak kena keluar. Hari ni ada satu khusus, right. So apa yang berlaku sekiranya saya rasa saya tak nak rugi dulu setup ini dan saya mengambil screenshot untuk saya tahu kat mana dia punya perjalanan hari ini, alright, ataupun saya ambil dulu gambar, right.
So katalah satu contoh, saya ambil gambar dulu. Saya snap gambar dulu, saya tengok price. Ini yang saya tengok. Saya hanya tengok price saja. Right? Dan setup yang telah saya buat. Right? Kalau dekat dalam ni kita ada satu button screenshot pun kita boleh screenshot lah. Kalau kita nak screenshot. Right? Setelah kita screenshot dulu sekejap. Kita ambil gambar dulu macam ni. Right. So tu satu. Tu lagi kita save button ini. Allow, dia ada button save. Right. Lepas tu kita ambil download. Kita ambil PNG. So kita pergi tengok PNG kita. Setup untuk hari ini. Alright. Ini adalah PNG kita. Right. Untuk setup hari ini. Right. So sama So ini adalah level-level. So kita akan ambil satu lagi screenshot. Yang mana dia nak pergi ke mana price ni. Right. So ni saya screenshot juga. Right. So ni saya screenshot juga. Save. And then saya screenshot satu juga. Right. So saya akan hantar ke email saya lah. So nampak dia buat reverse. Kat sini lah kita kena right, dia lari sekejap Okay. Dekat sini dia ada satu lagi support dia nak buat. Right. Satu lagi area support dia pergi. Right. Sekiranya dia jatuh Sekiranya dia jatuh, right, ini adalah take profit yang kita nak. Right. Tapi so far saya biarkan dululah. Right. So paling penting sebenarnya kita dah 83. Kalau kita modal kita besar, dekat sini dah ada dolar yang besar dah. Dah ada 4 ke 5 dolar. So kita dah boleh close dolar tu kalau kita nak ambil dulu take profit. Right. So itu cara yang kita buat. Tapi kita dah nampak dia punya perjalanan. Right. Ke mana dia punya perjalanan. So bila kita tahu, kita dah jumpa support area dia semua. Pagi-pagi kita dah jumpa support area. Kita dah on profit. Dia nak buat reverse. So kita ambil dekat sini adalah kita punya BE dulu. Alright. Nanti kita akan tengok kat mana area support dia touch. Right. Itu adalah layer yang mana kita boleh ambil profit. Atau kita tunggu dia jatuh dulu baru kita akan ambil balik. So far untuk hari ini punya. Alright. Nampak dia dah turun kat situ. Nampak. So tadi kalau kita faham sistem scalper, kita ambil dulu profit $1. Nanti kita akan ambil dekat mana layer-layer dekat bahagian bawah ni. Right? Dekat mana layer bahagian-bahagian bawah ni. Right. So, bila kita tahu dia punya ni yang kita buy, right? Kita nak letak stop loss. Ni lah adalah stop loss yang kita akan pakai, right? Yang ni right? So kita nak letak stop loss, enter stop loss yang on profit, kita kena letak di bahagian bawah ni. Maksudnya sebelum dia jatuh tadi, dia dekat atas ni kita ambil on profit kat sini. Dia touch saja nanti kita ambil balik. Right. So itu orang yang duduk sebagai scalper lah. Right. Tapi saya hari ini saya tak nak main scalper. Saya nak tengok dia satu swing setup. Sebab dia dah bagi tahu 1, 2, 3, 4, 5 support. Right. So sekarang dia sedang nak main perasaan orang yang takut dalam trading. Right. Dia cuba untuk main perasaan. Sedangkan dia dah ada satu level yang mana level satu candle dah ada candle yang close another candle ini dah bagi tahu dah buy area dah datang. Right. Kita dah ambil daripada 1 minit tadi tu. So apa yang dia buat, kalau kita pandai kat sini kita akan top up layer. Kalau kita biasalah. Tapi saya tak nak, saya nak main dengan play safe. Right. So kat sini dia dah cuba untuk masuk support dan ini adalah support. Dia selalunya dia akan main dengan cara macam ni. So dia daripada bawah, dia naik, dia turun, dia akan cari satu support yang bukan support di level bawah ini. Right. Maknanya bawah ini adalah strong support. Right. Atau dekat area-area sini. Nampak? Dia akan bermain saja di area support sini. Tempat tu dia akan
naik balik setinggi-tingginya, alright, mungkin dia akan lepas di area-area sini. Alright, so sekarang ni adalah dalam pukul 7, so kita ada kerja. Alright, so kita just santai, kita biarkan dulu. Kalau kita rugi, kita tak rugi banyak. Kalau kita untung, inilah untung yang kita akan ambil di area-area atas ini. So, kita biarkan sahaja. Alright, ini kalau dia lepas di bahagian ini, katalah di bahagian ini adalah saya punya stop loss kalau saya nak buat. Tapi disebabkan kita bermain dalam futures, dia memang dah ada liquidity dia dekat sini. Right? So, dia dah masuk dia punya liquidity. Kalau kita tak main liquidity sampai habis. Tapi so far, so good. Ini adalah support yang sangat strong untuk cari buy area yang jauh ke atas. Alright. So kita tengok sekejap 1 jam sebelum kita go through. Alright, nampak dia nak dah buat sangat strong, nanti dia akan lepas sampai sini. Tempat yang saya tanda ini biru ni adalah strong support dan dia akan bermain di area atas. So kita target area ini, dia akan pergi balik cari area di atas ini. Right, ini 168, 261. Right, kalau satu yang strong lagi duduk dekat atas, so kita tanda je ni dulu. Right, untuk kita pada waktu ketika kita pakai handphone, kita boleh dah tahu dah dia perjalanan dia ke mana. So saya kena save dulu. Alright, so kita ada 2, 3. So kita akan menggunakan Gmail kita untuk kita hantar, dan kita masa kita tengah bekerja, right, kita boleh tahu dah hari ni swing untuk SUI USDT adalah salah satu antara swing yang paling simple untuk kita guna pakai dalam kita punya trade setup hari ini. So kita akan masuk ketiga-tiga ini. Alright, so kita hantarkan kepada kita punya email balik sendiri supaya kita boleh tengok masa kita tengah kursus, masa kita tengah buat kerja yang lain. Right, setup SUI USDT buy area 6.30 pagi. So sekarang dah nak masuk pukul 7, saya dah boleh pergi siap-siap untuk kita awal pagi kita dah cari setup. Alright, so secara tak langsung ini adalah antara setup yang kita dah target untuk dia fly. So nampak dia hanya buat banyak support di bahagian area sini. So maknanya dia dah sangat strong support dia. Right, nanti kita akan go through, dia akan bermain di area atas ni. So saya tidak ada loss yang banyak. Right, saya tidak ada loss yang banyak. Sekiranya saya rasa support ini dah tak boleh, tak valid, saya tak nak dia jatuh bawah lagi, sini adalah saya punya SL. Right, nipis saja SL saya. Okay, so sekarang nak order profit, sekarang dia dah cukup strong support sini. Saya sebelum saya pergi nak kos 36584. Okay, 36584. Sekiranya saya nak jadikan dia saya punya SL. Right, so itulah saya akan letakkan harga dia di situ. Right, kalau sekiranya saya nak letakkan SL lah, tapi saya rasa saya biarkan saja sebab kita tahu dia memang ada satu layer yang di atas. Okay, so kalau kita pakai handphone lagi senang untuk kita letak kita punya SL ni. Right, so kalau pakai sini, saya tak tahu macam mana kita nak letak ni. Right, so katalah kita pergi setting advance, minimum size. Right, so dia ada minimum size. Right, tapi tak apa, kita dah on profit secara tak langsung, dah 4. Kita cari 1, 2, 3 ke atas. So kita tengok kat sini, kalau dia lepas sini kita dah dapat dalam 3 ke 4. Right, kalau kita reduce, kita naikkan kita punya increase leverage, right, ke 50, secara tak langsung dia akan lagi lebih lah. Right, so saya buat standard 31 supaya saya tidak terlalu tamak, saya tidak terlalu merisikokan saya punya account. Right, so itu saja. Saya santai, nanti kita akan uploadkan screenshot. Saya target dia berada di area-area sini.
So untuk kita cari untuk hari ini 50 ke 100% untuk setup ni. So dia ada lagi balance. So balance ni pun kita habiskan balance ini, right, untuk kita pastikan dia, right, area by semua kita telah masukkan dalam ni, right, kalau dia boleh masuk. So saya telah berapa kali jam saya dah ni, right, kita dah duduk dalam mana apa orang kata masa yang telah bergerak dalam pukul 7. So dalam pukul 7 pun saya memang target dia adalah $1 ke atas, right. So bila dia reach 1658, so kita target dia akan ada satu harga. So dia akan satu harga. So kita perlu cepat line ini, line purple ini cross line hijau, cross line merah. So maknanya ada satu support besar kat sini, satu support besar kat sini untuk dia bermain di area atas sahaja. So 1 minit dah settle kita punya kajian. 3 minit juga telah settle kita punya kajian. So bila dia berada di sini, dia akan bermain area di atas sahaja untuk cari resisten yang paling tinggi. Alright, di sini resisten yang paling tinggi. Selepas itu dia akan cari di area-area sini. So hari ini setup Sui buy area yang kita dapat daripada kita buat research signal strategi mula cakap buy, alright. Dan kita dah mula nampak setup buy. So paling penting anda berada di 1 minit, anda tahu kat mana kita punya, alright, area support dan mana touch yang menghampiri. Macam saya ni adalah antara buy area yang paling hampir, alright, dengan kita punya MA 800. Alright. So kalau kita rasa kita nak buat BE, kita boleh ambil BE dulu, kita ambil banyak kali. That's why orang scalper tu banyak kali dia scalp. Right, dekat 1 minit pun dia boleh scalp banyak kali. Right, jadi itu yang kita cuba yang paling baik. Nanti kita akan go through lagi, right, setup yang lain. Right, so ni adalah antara strong support yang saya ada. Right, ni area sini nanti dia akan bounce. Right, maknanya dia akan buat macam ni, turun, naik, naik terus. Itu yang dia tengah kejar sebenarnya. Dia buat lagi satu support. Ini memang area support saya. Right. So itu saja saya nak sampaikan. Nanti kita akan screenshotkan file ini. Right. Semoga anda dalam masa 37 minit anda dapat satu sikit kita punya pembelajaran untuk hari ini. Right. Stay tune untuk info-info yang lain. Right. Nanti kita sambung lagi. Untuk result ni kita akan bagi belah petang. Right. Nanti kita akan sambung lagi kita punya video.